Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi pada bulan Ramadan yang mulia ini. Sedang pendengar Mutiara FM. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang yang telah beriman dengan Allah, tubu ilallah, bertaubatlah kamu kepada Allah itu dengan taubat nasuha, yakni taubat yang sungguh-sungguh bertaubat. Sedang pendengar, apabila kita berada di bulan Ramadan, yakni bulan rahmat, bulan keberkatan, dan disebutkan juga sebagai bulan maghfirah, alangkah ruginya kita apabila datangnya bulan keampunan. Setiap hamba yang Allah Ta'ala bersedia untuk mengampuni dosa mereka, tiba-tiba apabila keluar bulan Ramadan, seorang itu tidak mendapat keampunan daripada Allah. Rugi dan serugi-ruginya. Bahkan ada hadis yang diriwayatkan Nabi SAW mendoakan kepada orang yang malaikat Jibril alaihi salam, maafkan saya, di dalam hadis Nabi SAW mengaminkan doa yang didoakan oleh Sayyidina Jibril. Apakah di antara doanya? Celakalah bagi seseorang itu apabila datang bulan Ramadan, dia tidak mendapat keampunan daripada Allah. Lalu baginda Nabi SAW mengaminkan doanya. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, kita mengetahui bahawa taubat itu ialah kembalinya seorang hamba kepada Tuhannya. Dan taubat itu ialah amalan hati. Bukanlah taubat itu amalan perbuatan. Kita jangan tersalah dalam memahami maksud taubat. Kalau kita melihat di dalam kitab-kitab, taubat itu ialah amalan hati, yang mana seseorang itu menyesal apa yang telah dia lakukan, dan dia berhenti apa yang telah dia kerjakan, dan berazam untuk tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Walau bagaimanapun, itulah dikatakan yang disebut sebagai manusia yang tidak sunyi daripada melakukan kesalahan dan kesilapan. Yang disebut sebagai manusia, kita akan pasti melakukan kesalahan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya sebagai Tuhan yang menerima ampun, yang menerima keampunan daripada hamba. Setiap yang hamba yang melakukan kesalahan lalu bertaubat, Allah menggelarkan mereka itu tawabin. Innallaha yuhibbut tawabin. Sesungguhnya Allah Ta'ala kasih dan suka kepada orang yang bertaubat. Dan Allah Ta'ala setiap daripada ayat Al-Quran, apabila Allah Ta'ala sebut Innahu at-tawwabur rahim, Tuhan itu Tuhan yang sangat suka kepada hamba yang bertaubat. Dan Allah Ta'ala akan gandingkan dengan perkataan rahim, makna kasih sayang. Apakah yang menunjukkan pada ayat tersebut? Maksudnya begini tuan-tuan, apabila Allah Ta'ala melihat seorang menerima taubat seseorang itu, tetapi selepas daripada itu Allah Ta'ala ada perasaan kasih. Maksud saya, Allah Ta'ala kasih kepada hamba seperti mana seseorang itu sebelum daripada buat salah. Bersalahan tak sama kita orang mukmin ataupun manusia. Mungkin ada orang buat salah kepada kita dan kita mengampuni dan memaafkan kesalahan seseorang itu. Tetapi adakah kita akan kasih dia seperti mana sebelum dia buat salah? Tapi Allah Ta'ala menjelaskan dalam Quran, menyebutkan Allah Ta'ala ni suka menerima taubat dan Allah Ta'ala kasih kepada hamba walaupun dulunya pernah melakukan kesalahan. Sedang pendengar Mutiara FM, di dalam kita bertaubat, dia ada rukun-rukun taubat yang kita bimbangkan kita ni apabila bertaubat, tetapi mereka tidak melaksanakan rukun-rukun taubat. Dan taubat itu adalah fardu. Dan bersegera taubat itu pun fardu. Wajib kita bersegera. Walaupun dosa itu dosa kecil, wajib kita kena segera bertaubat. Jadi
apabila dia tu adalah fardu, maka kita kena tahu rukun-rukun bertaubat. Antaranya rukun bertaubat itu, ia adalah ibadat yang melibatkan hati. Kita menyesal di dalam hati kita, dan perkara yang sekarang ini kita berhenti, perkara yang akan datang kita berazam untuk tidak akan melakukan perkara tersebut. Kalaulah dosa itu yang terlibat dengan dosa dengan Allah, tapi jika sekiranya dosa itu terlibat dengan hamba, maka tak dapat tidak bahawa kita kena tambah lagi satu rukunnya, yakni kita mestilah memohon kemaafan kepada orang yang telah kita lakukan kesilapan itu. Tak boleh dengan kata saya dah menangis, saya dah merayu dan meratap kepada Allah, saya sudah sembahyang taubat. Sembahyang sunat taubat itu sunat saja tuan-tuan. Yang pastinya kita mesti melakukan memohon kemaafan kalaulah dia melibatkan dengan hamba, dengan manusia. Tapi kalaulah dia melibatkan dengan Allah, seperti mana fardu-fardu yang kita tinggal seperti sembahyang dan puasa, maka taubat bagi sembahyang wajib kita kena qada kembali, dan taubat bagi orang yang meninggalkan puasa wajib dia kena qada. Bukan sekadar dia hanya menangis, dia hanya merintih memohon maaf. Sebaliknya, dia mestilah mengqada kembali puasanya, dia mesti mengqada kembali sembahyang-sembahyangnya, supaya itulah yang dinamakan taubat pada hakikat. Sedang pendengar Mutiara FM, mudah-mudahan dengan tazkirah dan kapsul Ramadan kita pada kali ini akan menyemarakkan hati kita untuk kita terus bertaubat kepada Allah, kerana Allah Ta'ala sendiri menggelarkan sebagai Tuhan yang sangat suka dan gemar menerima taubat hamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.